orang kata IT ni adalah industri yang paling banyak high demand. Orang cakap engineering ni paling famous, orang guna perkataan dia underpaid. Budak IT bukan high demand sangat pun sebenarnya. Dia high demand tapi saturated. Ya, position yang saya apply tu memang the range is 2000 ke 2700. 2000 to 2007 kan. Dia akan bagi 2000 je. Oh, masih ada lagi ya budak IT 2000 Jadi banyak. Kerja yang aku sekarang ni adalah kerja keempat aku sebenarnya. Intern lah penentu career path kau. What is actually happening bila diorang dah grad? Assalamualaikum and very good evening guys. So bersama dengan saya, host anda Syaidi hari ni. So hari ni kita ada satu episod yang di mana kita dapat sambutan yang paling hangat. I think that one episode boleh jadi kedua terhangat kot, lepas another episode of IPTS. Episod yang di mana kita tanya fresh grad kan, apa sebenarnya industri sebenarnya, apa sebenarnya berlaku dekat industri. Adakah orang kata IT ni adalah industri yang paling banyak high demand? Tengok dia dah gelak dah. Kau rakak lah, benda tu bukan je ni. Okay, sepatutnya alert. Kan, adakah orang cakap engineering ni apa paling famous, orang guna perkataan dia underpaid. Betul, aku selalu dengar benda tu dekat, macam bisa tengok dekat threads kat TikTok lagi dulu orang selalu cakap benda tu kan. So this is the part 2 yang mana kita ada dapat a few kita dah ada ajak a few person untuk kita tanya dorang what is actually happening bila dorang dah grad. Okay, so thank you all sebab datang hari ni. So before we start with anything, mungkin kita boleh start dengan a few basic questions of, boleh perkenalkan diri kot. Kita start daripada Afdal dari kanan dulu. Okay, hai. Mungkin cakap nama, study mana dulu, lepas tu sekarang kerja apa, bidang apa. Okay, hai. So, kena tengok kamera ke? Boleh ya tengok main kamera. Ada 3 kamera. Okay, so hai, saya Natasha. Saya merupakan graduan daripada Lim Kok Wing University of Creative Technology dalam jurusan Bachelor of Science in IT. So sekarang saya tengah kerja as IT Business Analyst. And then also full time Master Data Science dekat UM. Okay, adik. Okay, next. Saya dulu Okay, Assalamualaikum semua. Saya Kabir Aziz. Saya dulu belajar dekat UiTM Shah Alam, ambil jurusan kalau nak kata bahasa Melayu dia adalah bahasa Inggeris komunikasi antara budaya. Antara budaya. Bahasa Inggeris English for Intercultural Communication. Intercultural Communication. Tapi kerja sebagai pembaca berita dan juga wartawan. Pembaca berita guys. Jauh lah gitu. Pembaca berita dan wartawan untuk Sarawak ni. Okay. Next. Betul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris. Saya berasal dari Penang dan graduan daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor. Jadi sekarang selepas dah habis belajar, sedang bekerja di construction site lah dekat Cyberjaya. Degree apa? Degree in Civil Engineering. Okay. Dekat awam lah. So macam basic things macam buat jalan, buat high rise macam tu kan. So untuk yang sekarang ni, current project tengah jalan ialah data center di Cyberjaya. Okay, so compare to episode sebelum ni kan, hari ni kita ada satu outliers. Faham tak maksud outliers? Outliers ni yang lain sikit. Okay, which is Kabir lah. Dia cakap dia lari daripada bidang kan. Okay. Betul. So soalan saya so ni pun tak tertanya sebab semua sama. Semua dapat, dia belajar apa, dia masuk macam tu. Okay, so Kabir, macam mana boleh masuk? Adakah apa yang belajar masa kat universiti kan correlate ataupun sama dengan apa yang masuk masa bekerja? Sebenarnya memang kalau ikutkan tidaklah. Sebab apa yang diajar untuk program saya, bahasa Inggeris komunikasi antara budaya, adalah untuk prepare kami di dalam dunia korporat. Okay. Sepatutnya Jadi memang target nak masuk SLB, jadi corporate com, jadi HR, yang akan buat press statement ke apa semua tu kan. Tapi saya ni venture jauh sikit. Sebab after degree habis, saya intern di Media Prima TV3. TV3. Jadi dekat situ dapat peluang yang memang budak-budak kalau saya memang tak dapat, iaitu dapat di dalam media. Dan masa tu intern di Nightline TV3, berita pukul 12.30 malam tu. Oh, aku pernah masuk siap macam tu. Pernah masuk? Pernah. Oh ya ke? Untuk apa? Saya cakap kau tahu yang piap-piap zaman student lah belajar tu. Masuk intern sebagai assistant producer. Jadi mereka yang di belakang tabir, yang buat skrip, yang oversee the whole production. Jadi apply lah bahasa Inggeris. Time tu bahasa Inggeris lah apply kan. Jadi menulis dalam bahasa Inggeris apa semua. Habis intern tak dapat sambung di sana. Kita mengganggu dalam beberapa 6 bulan macam tu. Dapat
nampak ada opening di Esrawan ni, apply je lah. Apply, interview, go through the audition process and all. And Alhamdulillah dapat. Tapi itulah, baca berita dalam bahasa Melayu. Memang Tapi ada masa baca lah bahasa Inggeris, tetapi fully dia adalah bahasa Melayu. Jadi itulah cerita dia sebenarnya. Okay, so memang nak katanya tak berapa persen yang pakai dah lah belajar bahasa Inggeris. Kalau baca berita bahasa Inggeris, logik lah sikit. Tapi adalah skill komunikasi tu, the essence of communication ada. Maksudnya kita pakai juga benda tu. Kat mana dapat skill komunikasi tu? Kalau nak kata dapat fully daripada belajar tu memang tidak. Sebab memang kita belajar tu benda-benda basic, perkara-perkara teori-teori saja. Saya rasa komunikasi tu belajar lebih daripada saya mingling around, saya jumpa dengan wartawan lain, saya jumpa dengan diplomat, saya jumpa dengan orang daripada budaya lain. Jadi bila bekerja sebagai wartawan, awak jumpa ramai sangat orang yang berbilang-bilang kaum, yang berbeza pendapat, yang berbeza taraf. Dekat situlah belajar tinggi rendah langit tu sebenarnya. So setuju tak kalau katanya, okay, korang tu sabar siap korang tanya kan, anggap je lupa nak beritahu dia punya opening setiap kali saya punya podcast. Ni anggap je kita dekat kedai mamak, depannya ada meja, ada teh ais, teh ais, depannya kita tunggu pukul 3 nak tengok bola. Macam tu. Itu sebenarnya. So just santai je sebenarnya. Cuma sebab apa soalan aku tadi aku nak tanya. Aku dah lupa dah. Maksudnya setuju tak kalau nak kata je dia kebanyakannya di starting the whole awak punya career ni sebenarnya starting daripada intern. Betul. Sebab sebelum saya intern, memang saya bila jumpa kawan-kawan yang memang sama bayar tengah belajar apa semua, ramai kata, saya tanyalah apa patutnya nak sama intern mana kan, sebab kos saya ni agak luas. Jadi memang mana-mana nak sama boleh, tapi tak ada yang tentu. Macam kalau TESOL, cikgu, engineering lah kan, IT ambil IT. Yang bahasa Inggeris ni macam nak ambil apa, cikgu ke, nak ambil corporate ke, nak apa ke, tak tahu. Lepas tu kawan saya kata lah, nasihat dia, shout out to my kawan lah kan, dia kata intern lah penentu path, career path kau. Intern lah yang menentukan jalan kerja tu nanti macam mana. Jadi bila abang saya dulu bekerja di TV3 Nailan, jadi dia pernah bekerja dan dia kata kalau nak peluang tu boleh kita try approach TV3. Jadi bila dah dapat peluang tu, saya rasa kalau saya tak intern dekat TV3 dalam media, tak adanya saya rasa yang rekrut saya tu rasa saya ada apa nak kata ada bakat dalam media tu sebenarnya. Jadi memang betul, saya rasa intern tu sedikit sebanyak membentuk career path seseorang pelajar lah. Bukan sikit sebanyak, macam paling banyak je. Banyak juga lah sebenarnya. Itulah. Dia macam bukan sikit sebanyak dah ni. Ni paling banyak dah. Betul. Betul. Okay, so tadi siapa Kabir cakap kan, dia menganggur 6 bulan lepas grad. Ya, betul, 6 bulan. Cuba kita tanya siapa? Faris. Berapa lama menganggur lepas grad? Okay, jadi aku cakap aku boleh ke? Sikit kisah. Boleh ya? Boleh. Ana pun boleh, Ismi. Jadi aku habis degree Februari 2025. Then aku start aku punya first job. First job on March 2025. Februari ke Mac? Sebulan je lah. Sebulan je lah. Sebab masa tu ada satu macam small career fair dekat UTHM. So ada satu company ni, so aku just try lah. Pergi lepas screening, then dapat lah. So around 1 month je lah. Masuk tu as a fresh grad ke apa? Masuk tu as betul-betul bekerja ke ataupun main step ke apa? tu no, dia bagi title memang project engineer lah. Dia memang bagi title project engineer, tapi company tu bukanlah company yang macam MNC, JLC and so on. Dia SME lah. So macam start from bawah jugalah kan. So around 1 month je lah aku kena tunggu. Okay, lama. Faham? Kalau Natasha? Okay, actually for me, after ada 1 hari je gap, lepas tu terus masuk kerja. Ini dah OP sangat ni. Tapi for me, internship dengan kerja, first kerja tu memang sangat jauh beza lah. Tengoklah. Jauh. Dia ramalan kau punya apa? Dia ramalan kau punya tesis. Dia ramalan kau punya tesis. Dia memang tak relate langsung. I would say langsung tak Cuba relate. cerita sikit. Intern buat apa? Okay, sebab intern print kertas, di prepare. Oh tidak. Tidak. Prepare printer. Untuk internship actually, benda yang paling saya macam nak avoid, which is HTML website. And also SEO, marketing. Setuju. Dia macam masuk marketing sikit. That one macam memang tak nak lah kau, tapi yang tu juga yang dapat kan. So nak buat macam mana? Front end lah. Tapi still back end juga. HTML. Adalah sikit-sikit macam tu kan. Alright, lepas tu dalam masa intern tu memang aktif cari kerja.
Interview sana sini waktu intern. Okay. Sebab IT ni kan orang cakap dia macam very broad and macam orang cakap ramai sangat lah kan graduan cari kerja tak dapat lah kan. But for me macam dah takut dah overthink awal dah. So like before final year tu memang dah overthink and then masuk je intern tu dah start cari sana sini dah. Okay, Dah masa tu start interview intern sana sini dah. Masa tu intern desperate lah. Intern pun susah nak cari tau. That's why takut. Korang Last cakap minute budak dapat. intern, budak IT bukan high demand sangat pun sebenarnya. Susah nak dapat intern tu. Sebab tu last choice HTML pun HTML lah. Macam tu. Kan, bukan sejak tak kau cakap budak IT, orang cakap budak IT high demand ni sebenarnya tak betul pun. Sebab ramai sangat kot. Dia dah saturated Dia kan? high demand tapi saturated. Yes, betul. Dia ada macam okay, memang high demand memang banyak orang, tapi banyak juga lagi orang yang berkompetitif. Betul. Plus kan kita tahu semua benda pun. Because macam me, I'm like focus waktu study lah. Focus on IoT innovation like that kan. IoT jauh. So kan? now dia ada banyak lagi. Ada networking, cloud, bla 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 kan. So kita nak masuk ke bidang lain tu memang macam kadang-kadang kita rasa macam zero. So takut. Yes, setuju. So macam try je lah. Apa yang dapat ambil lah yang tu. So masuk lah buat HTML website. Which is memang berapa lama intern? Just 3 bulan. Okay, 3 bulan. 3 bulan je. Okay. Tapi adalah macam adalah benda yang happen kan. So macam kena extend sikit. So after 2 days ada satu hari gap sahaja and then terus masuk kerja yang first job. Sekarang sampai sekarang lah kerja first job. Sampai sekarang. Okay. So intern ended at 13 hari bulan, 15 hari bulan tu dah masuk first job dah. Okay, laju juga Okay, menarik. Okay, so kita go to the next question. Ni yang banyak je orang tanya sebenarnya. Okay, so boleh jawab ringkas ke? Boleh jawab ni pun depends lah. Berapa expected gaji dan berapa range yang dapat? Okay, tanya Faris. Budak yang korangnya apa engineering underpaid. Okay, so untuk expected masa aku habis grad tu lah. Berapa macam tu Vicky? Sebab masa tu okay lah. Sebab aku semasa aku grad, masa aku study pun, aku macam jenis yang tak buat research pun, kata aku nak kerja kat sini, aku nak kerja sini. Okay. Macam aku just memang macam jenis yang follow the flow and so on macam tu lah. So to be honest masa tu aku tak tahu pun range gaji apa ke semua, aku tak tahu. And masa tu pula aku just plan nak cari company yang small. Sebab masa tu aku punya pemikiran lah, macam nak masuk big company ni macam susah. Banyak screening proses, banyak macam-macam lah. Macam dia susah tu sebab formal. malas nak buat screening tu je. Betul lah. Lepas tu fail. Okay. So masa tu aku just macam alah, aku nak kerja macam company yang biasa-biasa je lah. Macam ni, macam tu bukit kot. Then so kalau berbalik pada soalan, expected gaji masa tu aku macam just kalau dapat 2 ke 2.5 pun aku macam dah okay masa tu. Okay. And aku dapat untuk yang first job tu pun 2 tepat lah. Memang 2K tepat. Kat mana? Itu dekat Johor Batu Pahat. Tapi adalah dia ada allowance sites and so on lah. Tapi sebab first job aku tu, aku just kerja untuk 2 bulan. And kerja yang aku sekarang ni adalah kerja keempat aku sebenarnya. Okay. Grasshopper. Ya. Gen Z kan. Grad tu. Dah kerja keempat dah tu. So macam dalam tempoh setahun ni aku dah ada 4 company lah sebenarnya. Cuba beritahu operational tempat bekerja. Oh, kenapa aku pindah? Okay lah, yang company first tu. Sebab kan juga dia SME. Okay. So macam kita tahu kalau SME kan macam seorang dia kena tapau semua kerja kan. Okay. Tapi ya benda tu aku still okay lah sebenarnya, macam yalah for the sake of macam cakap pengalaman and nak belajar lagi apa semua kan. Tapi yang buat aku macam turn off sikit dengan company tu sebab sebuah company dia ada boss kan. Boss dia ada satu ni macam share partner dia ni yang macam selalu bagi find all the projects bagi kat boss ni. Tapi dua-dua orang ni kepala dia seorang ke sini, seorang ke sini. So kami sebagai staff bawahan ni macam goyah, bukanlah goyah, dia macam nak pening lah nak follow yang mana satu sebab direction depa dua ni lain. So bila dah jadi macam tu, aku jadi macam aku tak boleh go lah sini. So aku just resign lah. Berapa orang kat situ company total? Kecil je, macam waktu masuk tu ada aku dengan member aku 2 orang fresh grad. Ada 2 orang engineer atas, maybe 10 macam tu je. Okay. And lepas aku resign tu, kawan aku yang aku masuk sekali tu pun dia pun resign juga sebenarnya. And lepas kawan tu resign, seorang engineer lama pun resign juga. Sebab benda tu macam makin lama makin worse lah. And aku dengar pun macam aku tak tahu lah status company tu apa sekarang. So tu aku punya first job lah.
So untuk second job, masa tu lepas aku resign, aku tak ada backup plan, aku tak ada apa-apa. Aku just balik Penang naik bas. So aku balik Penang naik bas. Then on the way tu ada kawan aku lah, classmate aku masa study. Dia tengah kerja dekat Penang lah sebagai site engineer kot. Then dia PM aku, kata, Faris tolong carikan seorang jap, nak company tu nak cari protege. Okay. So masa tu aku macam malas lah protege ni kan. Macam, tapi sebab aku ingat macam aku pun tak ada backup plan, aku balik pun macam yalah macam tu je kan. Oh tapi tahu tak pasal protege ni apa? Tahulah. Sebab before this aku ada je pergi interview for protege, tapi semua macam fail kan. Okay. Aku masa last year macam lepas habis paper tu adalah apply banyak. Tapi semua macam tak ada yang sangkut kan. So aku dah aware dah pasal protege ni macam mana. Tapi sebab aku macam okay lah, dah balik Penang pun tak ada plan apa-apa lagi. Just grab lah. Just ni aku email ke company yang kawan aku tu dapat. Tapi sebab protege ni satu, aku tak tahu lah, untuk case untuk aku punya case, projek ni adalah di bawah macam satu kementerian ni lah. Protege memang kerajaan. Then dia hire satu kontraktor ni untuk buat projek ni kan. Betul. So aku di hire oleh kontraktor ni, tapi aku diletakkan di site office orang kerajaan tu lah, macam tu lah. So bila aku duduk situ, aku literally tak ada kerja langsung. Wah. Aku literally tak buat apa-apa. Macam even aku punya intern lagi busy daripada masa tu. Tapi yang for the first month and second month tu aku macam shock lah kan. Macam relax, dapat 2K free-free. Macam tu memang aku tak ada kerja. Aku memang kuliah masuk, aku tak buat apa-apa. Main ML. Aku tak main games. Dia baca Quran. Macam tu lah. Gerak-gerak dia. Lepas tu for the first 2 months tu aku macam macam shock jugalah. Sebab untuk 2 bulan yang masa aku kerja first tu macam kena kerah apa kan. So macam aku macam 2 bulan macam tak apalah, relax lah dulu kan. Then masuk bulan ketiga, aku dah start macam gelabah lah. Macam okay, sebab protege tu kontrak dia setahun. So contoh lah, kalau aku habiskan kontrak protege tu setahun, then aku mesti for sure kena jam kan. Then aku nak cerita apa ke HR? Takkan aku nak cerita aku duduk office, main ML kan, tak buat apa. Dia memang relax, tapi at the same time dah ada kesedaran yang aku tak buat apa-apa, aku tak ada pengalaman. Yes sir. Paling pun dia just saja aku macam pergi lab testing, so drive kereta dia bawa. Macam tu je lah. Macam tak ada lagi makan nasi lemak mesti ada kan? Adalah. Pasal pukul 8, pukul 10 nasi lemak. Tamprin. Lepas tu dia sampai bulan ketiga keempat tu aku memang aku banyak lah apply kat Jobstreet lah, LinkedIn lah. Memang LinkedIn tu jadi aku punya main social media lah masa tu. Scroll je, carilah. And masa tu juga baru aku start macam why not aku try macam big company pula kan. So masa tu baru aku start macam buat research sikit lah pasal MNC, JLCs, macam tu lah. Then masuk bulan ketiga keempat tu aku dapat satu offer untuk interview ni lah dekat Penang untuk projek dekat airport Penang. Lah dia ada macam upgrade punya projek lah. Then dah pergi interview dapat. Then selepas aku dah dapat tu, dalam tempoh aku macam sebab aku kena serve notice period dekat company yang aku buat protege tu sebulan. Protege pun ada notice sebab period. dalam offer letter dia ada. So aku just follow je lah. Aku malas nak anggap ke apa kan. Tapi baru tahu pula. I thought logik lah dia notice period kan. Tapi tak expect pula sebulan. I thought 2 minggu je macam tu kan. 2 minggu ke apa, seminggu ke. Thought protege je. Dah kau macam tak ada kerja pula. Kau nak notice period apa? Nak handover? Saya nak handover apa sebenarnya? Aku nak handover apa? Aku nak handover apa pun tak tahu. Boleh lah. Apa handover kunci kereta dari semalam tu. Ni nak tekan tingkap tak boleh buka habis tau. Nanti dah stuck. So lepas aku dah aku masa tengah serve notice period sebulan tu, aku dapat kerja dekat airport Penang. Masa tu position dia assistant planner masa tu. So and lepas aku dah dapat tu, tiba-tiba banyak gila company call for interview. Literally every week ada tau. Faham. Ada saja. Then bila dia call aku macam sorry, I have to reject lah sebab saya dah dapat offer lain bla 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 macam tu. Tapi until this one company contact ni lah call aku, cakap berminat tak nak join our first screening untuk ni lah, untuk position ni kan. Then awal-awal tu aku reject sebenarnya. Aku macam malas lah sebab saya dah dapat kerja ni kan. Then balik dari situ aku research lah kan kat aku punya which is company aku sekarang. Research okay lah, this is macam well established punya company jugalah. So aku macam orang kata macam kita jilat balik lah kan. So aku pun call balik HR tu. Aku cakap sembang-sembang, then aku cakap lah macam can I still enter the interview process apa semua macam tu lah. Then dia kata okay macam tu lah.
Then so dia buat first punya interview dengan HR. Then bila dah lepas dengan HR tu, baru online punya interview dekat KL. Aku turun daripada Penang nak ke KL lah masa tu. Then aku dapat lah kerja tu. Tapi tarikh yang dia announce aku dapat tu ialah tarikh aku first day kerja dekat Airport Penang tu. Comel lah kau ni. Tarikh aku first day. So first day yang aku dah masuk kat projek Penang tu, sebelum aku masuk lah, sehari sebelum tu, aku macam aku nak pergi ke tak yang kat airport ni. Sebab kalau aku tak pergi, dan aku tak dapat juga yang kat KL ni, dua-dua aku tak dapat. So aku just pergi. Then kalau dapat aku pandai-pandai lah pikat lain lah kan. So resign je. Aku pergi, aku join dia punya safety induction apa semua. Dia dah bagi helmet, PPE apa semua. Then by tengah hari bukanlah, lepas tengah hari lah, pukul 2-3 macam tu, dapat email kata congratulations, you are accepted for this. Aku dah macam alamak, aku nak buat apa ni kan. Lepas tu aku just WhatsApp balik aku punya manager yang hire aku lah tu. Ni. Lepas tu dia kata dia nak jumpa aku by one dekat meeting room masa tu. Sebab masa tu depa on the way daripada KL juga masa tu. Then waktu tu agak kena marah jugalah. Sebab aku pun macam tahu je lah benda tu macam je, tak elok pun. Faham je benda-benda tak elok kan. Tapi bagi aku benda tu still legal, cuma mungkin legal. No common sense lah macam tu lah. Tapi dia punya ayat tu pun macam aku ingat gila. Ayat last dia tu, dia cakap kat aku lah, you better I do not see you anywhere in this industry because this industry is not big blah 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 yang tu lah. Dia cakap biar setuju je. Maksudnya mana pun industri pun kan industri kecil sebenarnya. Setuju. So tapi masa tu aku just tak fikir lah. Aku just bocah fresh grad. Aku macam yelah kita bocah. kan Okay, faham. aku macam dah dia cakap yang tu. Lepas tu dia kata go and pack your bag and you can leave now lah. Aku pun dah balik lah. Yelah, faham. Balik so baru masuk yang sekarang ni. Ya. Tapi sebenarnya memang ada juga dekat tak tahu lah kalau korang main Facebook kan. Aku macam millennial sikit main Facebook kan. Facebook ada satu group tau. Nama group tu boleh search nama group tu HR Resource Malaysia. Memang orang post tu kebanyakan anonymous lah kan, tapi kita boleh baca. This is one of the things lah yang tapi kau macam okay lagi dah masuk je tu. Yang seorang ni yang paling teruk aku pernah nampak kan is, bayangkan kan kita nak serve notice ataupun kita bayar pay in lieu kan. Faham kan maksudnya pay in lieu kan? Mana kita nak bayar balik, contoh lah gaji kita 3,000, kita kena bayar balik sebulan 3,000 tu kan. Dia punya notice period ada 2 bulan. Okay, company yang ambil itu sanggup bayar benda tu, bayarkan dia kan. And dalam offer letter benda tu tak ada pun. Dia kena, selalunya company dia sepatutnya kalau tak kontrak okay, kita bayar you in lieu, you kena stay dekat kita 2 tahun kan. That company tak letak benda tu. So kau bayangkan dia masuk kan, lepas 2 minggu dia masuk kat situ, dia dapat offer baru, tak dalam kontrak pun, saya kena stay 2 bulan tak tu, dia resign. So dia tanya soal ni dekat dalam grup tu, memang orang maki dia memang. Tapi bayangkan HR jawapan dia sama lah, which is dia akan jawab jawapan dia legally yes, tak ada bertulis pun yang you kena serve this company 2 tahun ke apa legally, tapi you kena faham lah. Kan itulah. Tapi harapnya tak jumpa lah tak jumpa masih berharap. Okay Kabir, berapa expected gaji as fresh grad? Dan tak jawab jawapan tu. Betul. Tak jawab lagi. Expected gaji masa okay lah, kalau masa awal-awal dulu expected engineering berapa sebenarnya? okay, masa sungguhan aku pun tak ada exposure sangat pasal industri. Masa tu aku just macam 2.5 pun macam dah macam tu lah 2.5. Tapi dah okay lah masa tu. first job tu dapat 2,000 lah. Ya 2,000 and allowance ada 500 lah macam tu lah. Allowance 500 tu every month memang akan dapat ke macam mana? For the yelah, aku pun kerja 2 bulan je tu dapat je lah. Okay, maksudnya memang 500 sebulan. Okay, maksudnya around 2.5 lah. Okay, tolak EPF so dapat 2.2 kot. Ya, 2.1. sebab dia akan tolak daripada 2,000 kan, daripada 2,500 kan. Dari 2,000. Buat allowance ke 500 tu. Menariknya. So agak setuju ya sebenarnya. Boleh kata orang ni, I think engineering ni macam tak tahu lah, mungkin dia kena ada satu gap tau. Awal tu dia akan start dengan 2,000, lepas tu dia kena 2,500, tiba-tiba dia akan di 5,000, 6,000, 7,000. Itu yang macam nampak macam tu kat dia kan. Dia agak lompat baru dia akan tinggi. Okay Kabir? Kalau saya, sebab dalam bidang program saya, dia dah kata luas dia punya skop kerja tu. Jadi memang antaranya fikir kalau time tu kat LinkedIn banyaknya range, the normal range lah kan, 2,000 ke 3,500 ke apa semua kan. Dan saya pula nak jadi lecturer time tu. Waktu tu memang tak ada cita-cita masuk media lagi. Walaupun dah intermedia, adalah harapan nak ke media tu. Tapi time tu media pun tak tahulah the range of apa pool gaji dalam media ke apa ke.
Jadi nak jadi lecturer. So sekarang sama masters. So waktu menganggur tu memang sama masters lah. Sebab niat dia nak jadi lecturer. Alhamdulillah dah masuk habis SEM 1 tu, dapat offer ke Astro Awan ini. Jadi nak kata dari belajar tu, expectation gaji tu was normal. Macam Faris, macam mungkin Natasha juga apa, the dua ke 3.5 the usual ones kan. Tapi bila dah masuk ke dunia media ni very luas juga dari segi bidang kerja. Ada wartawan, ada cameraman, ada SUA, apa, setiausaha akhbar, ada pelbagai, ada PR, ada marketing. Jadi nak kata ada apa fix expected gaji tu susah. Sebab memang sangat luas, boleh jadi daripada serendah-rendahnya ke setinggi-tingginya. Jadi nak kata expectation tu memang tak put expectations pun. Apa yang dapat sebab kerja media ni memang fluid, lagi satu fluid. Sebab mungkin engineering ataupun IT ke apa ke, mungkin ada fixed time kerja pada pagi sampai petang. Kalau kena overtime adalah overtime. Journalism, kalau macam wartawan ni, kalau ada berita orang terbabas pukul 2 pagi, contohnya lah kan, waktu tu saya kerja sebagai pembaca berita untuk Berita Pagi, Awani Pagi. Jadi waktu kerja saya adalah pukul 4 pagi sampai 1 tengah hari. Okay? So 1 tengah hari tu dah clock out lah biasanya. Kita orang tak ada clock out pun, jadi memang dah boleh habis kerja lah kan. Hari tu, waktu tu adalah musim banjir. Saya kena cover banjir dekat Hulu Langat. Jadi dah habis kerja, dah cuci makeup apa semua. Then my supervisor semua kata, Kabir, now reporters on ground semua dah ke assignment yang diorang dah di-assign. But right now ada krisis banjir. Tolong cover kat Hulu Langat. Dan tu dah pukul 2 macam tu kan. Jadi okay lah. Because start engine. This is our our ethic of work. Kita kena cover. That's media. Jadi bukan start engine pun, kita ikut apa driver yang ditetapkan oleh company lah. Pergilah ke Hulu Langat. Cover sampai pukul 6 macam tu. Jadi nak kata kalau nak kata expectation gaji tu tak boleh ada expected sebab kerja ni sangat fluid. Jadi kau tak boleh kata gaji tu sesuai dengan kau punya waktu bekerja ke apa ke, sebab kerja dalam bidang media, bidang journalism sangat fluid dan you have to have that passion untuk kerja. Sebab you have to cover banjir, tanah runtuh ke apa ke, accident yang suddenly datang ke apa ke, macam kes hari tu dekat sekolah, kes tikam tu semua. Baru je benda tu kan semalam. Semalam kena pergi cover. Ada tanah runtuh kena pergi cover. Ada breaking news pergi cover. Itulah nak kata nature kerja journalism tu sendiri. Jadi gaji tu sangatlah luas kalau nak kata expectation tu. Cakap wartawan, kita masuk wartawan berapa paling rendah, berapa paling tinggi as a fresh grad? Kalau rata atau kawan-kawan rakan-rakan Meskom kita lah. Sebab nak kata di Malaysia, industri media ni agak kecil juga. Sama lah kalau semua nak kata kecil-kecil yang kecil. Kita ada berapa je kalau nak kata the big players. Big players sangat kecil. RTM, Prima, Astro. Kalau nak semua ni dah dikacau oleh influencer lah kan. Tapi still the big is this lah. Dan semuanya kerajaan pun je technically kan. No, RTM is kerajaan. RTM kerajaan. You say Bernama ke, Media Prima ke, TV Astro ke, all sebenarnya private company, swasta company. Astro kan GLC No. Bukan. Memang swasta ya. Okay, faham? So nak kata the pool gaji tu pun sangatlah luas juga. Jadi nak kata maybe you can say kalau untuk the future Masscom students yang nak masuk ke dalam media, you can expect the average that you will get lah. And it's gonna be enough because saya percaya every media company will want to compensate for the hard work of their journalists. Macam tu lah. Atas 3 juga lah. Alhamdulillah boleh dapat macam tu. Kalau dia depends on the company. Different company ada different budget, ada different keadaan ekonomi mereka. Jadi kita boleh nak expect tu kena depends pada company. Saya pun baru dekat dalam 2 company je. Jadi kita kena depend kepada HR tu lah. Tapi dia ada juga seniority juga kan. Masa macam makin lama makin dapat. Yes, you progress in the tu memang kena progress lah. Ada progress lah. Dia lagi lama kerja, lagi banyak contribution, lagi banyak. Title dia apa? Title kalau macam junior journalism, I think boleh kata adalah associate reporter, senior associate, and then sama macam executive juga. Executive reporter ke, senior reporter ke. So semua tingkatan tu adalah peningkatan gaji dia. Depends on berapa lama kerja dalam company ataupun lompat-lompat ke. Kita dalam industri media bernama lompat ke Astro lompat ke TV3. Jadi tapi honestly kan, kalau macam dia cakap IT also engineering kan, dia kecil taklah kecil mana pun, tapi kalau berdiam ni kan betul-betul kecil. Sebab semua orang tahu. Depan mata. Itu je ada. Hari tu nampak baca berita kat TV ni, sekarang kat TV ni pula kan. Jadi macam tu lah. Dia memang kecil, betul-betul kecil punya. Memang kecil. Yes, betul lah. You faham? Natasha, berapa expected gaji masa grad dan berapa yang dapat? Okay, so untuk saya kalau based on job seeking punya
platform. Platform tu mostly dalam 2,000 ke 2,700 lah. Itu dia punya range. Setakat yang nampak itu cari kat mana? Job Street. LinkedIn, Jobstreet, Glassdoor, Itu banyak bidang apa? IT. Tapi mainly saya fokus on nak cari lecturer dengan IT support macam tu lah at first. Tapi macam at last memang tiba je, apply je semua benda. So untuk most position yang saya apply tu memang the range is 2,000 ke 2,700. 2,700. Tapi bila dah dapat first job tu, dia plus minus tambah 1,000 lah daripada range tu tadi. Jadi saya rasa macam alhamdulillah lah yang tu share rezeki sebab ada juga macam company lain yang offer memang dia setakat kat range tu je lah. Tapi dia cakap 2,000 tu 2,700 kan, dia memang akan bagi 2,000 je. Dia macam tu. Starting range tu je. Dia state dekat Bedah balik Okay, dia cakap 2,000 ke 1,700 tapi dia bagi 2,000 je. Dia memang akan start dekat situ je usually lah. Bukan usually, memang mostly. Dah pernah masuk interview ke macam tu? Banyak. Banyak. Macam mana dia? Macam mana? Okay, kita dah expect. Okay lah, kata kan gaji 3,000. Gaji 2,000 ke 3,000. 2,700 macam susah sikit aku nak sebut kan. 2,000 ke 3,000 gaji dia. So masa kita masuk interview tu, contoh lah saya kata saya nak 2,500, apa dia jawab? Dia cakap dia akan macam review balik. Review balik. Usually dia cakap macam tu lah, review balik. And then bila dia bagi call balik, dia nak offer position tu, dia bagi tahu lah 2,000. For kita punya position ni dia boleh offer 2,000 je. Masa kita interview dia akan cakap bila kita akan review balik 2,000 ke 2,700. Tapi nanti bila dia bagi kita call balik, dia review kita balik, dia bagi dah yang paling minimum dia offer dekat platform job seeking tu. Biasanya lah macam tu. Masih ada lagi budak IT 2,000 Actually banyak. 1.8 pun boleh pergi. 1.8 Bro, boleh. itu aku tak tahu siap. Sebab kat adalah kan dekat macam before this kan, kawan-kawan punya experience kan, actually ada je lagi yang still 1.7, 1.8 actually ada. Itu aku tak expect ke? Macam tu. Kan orang cakap kita nak low ball kan. Jangan ambil, jangan. Tapi kita kadang desperate tau. Desperate, dah lama sangat nganggur. So nak tak nak kena juga. Bukan low ball, just terpaksa. Okay. So masih wujud But honestly, okay, saya mungkin tak, tapi saya pun IT juga. Tapi taklah, aku macam tak berapa nak bergaul dengan kawan-kawan tu. Tak berapa nak bergaul kan, so macam tak tahu sangat pun apa jadi kat manusia sekarang kan. Tapi tak expect pun. I think budak IT, I think paling rendah 2.5. Paling rendah lah. Tapi tak terkejut lah bila dengar 2 tu. 2 pun dah rendah lah sebenarnya. Ni pun ada bawah lagi rendah je. Ada actually. Tapi kebanyakannya bidang apa tu macam dia mesti macam support. IT support. Okay, mean like IT support to be honest kan, IT support tak semestinya budak IT UI masuk. UX punya. UI UX. Seriously? Yeah. Yang junior yang ada depan dia ada junior tu mostly dia akan bagi that range lah. Tapi dia depends on company lah. UI UX pun still ada 2,000 juga Banyak actually kalau kita pergi dekat LinkedIn, dekat Glassdoor semua tu actually boleh tengok lah, actually banyak je macam tu. Okay, this is quite new. Okay, 2,000. I think this is quite semasa punya ni lah sebab saya pun baru je like Oktober tahun lepas jadi kerjanya. So this is quite new lah juga. Tak tahulah now macam mana. Bidang apa yang paling mungkin kita boleh dive deeper kan, banyak budak IT sikit yang mungkin akan tengok. Bidang apa yang rasanya paling banyak high demand? Betul-betul. Okay, honestly saya ada kawan yang I don't know about you kan, but masa degree lu kita dimomokkan dengan course paling high demand adalah course cyber security. Pernah dengar tak benda tu? Kan? Asaskan bila aku dah grad kan, tak ada seorang pun kawan aku kerja cyber security walaupun dia minat ke arah situ. So I don't know, from your feel, from your view kan, banyak me nowadays actually banyak demand is for analytical field. Analytics. Sebab I think analytics ni dekat semua company boleh pergi. Retail, GLC, MNC semua ada lah kan. So I think yang high demand is banyak dapat tak? My field is analytics lah. Kawan-kawan banyak dapat tak? Banyak. Banyak. Analytics actually. For me macam at first kan nak pergi ke innovation IoT ni kan. Or lecturer lah sebab I feel like dalam IT ni dia sangat fast pace tau. So for me yang cuma ada sekeping sijil degree yang tak ada apa orang kata cert yang lain-lain ni kan. I think
tak boleh nak compete dengan orang lain dalam industri tau. Okay. For me nak aim lecturer je. Tapi alhamdulillah lah. Boleh je sebenarnya dapat yang lain. So okay je. Okay, so saya setuju dengan, bukan setuju lah, saya sangat terkejut dengan gaji IT ni Okay, this one of that, maksudnya dia betul-betul benda yang boleh kata benda yang paling mengejutkan lah. Okay, mungkin kita tanya soalan next kan, which is, apa benda yang paling mengejutkan masa cari kerja? Ada tak benda-benda yang macam, oh macam ni rupanya cari kerja dulu tak expect pun macam ni. Macam tadi kan dia cakap gaji 2,000 hingga 2,700, tahu-tahu memang dia akan offer 2,000 je. Ada tak kisah-kisah yang best ke nak cerita, Faris? Tak ada kot. Yang tu yang tadi mengejutkan tu kan, kena offer 2,000. Yang mengejutkan, dia actually taklah mengejutkan sangat. Dia macam sebenarnya aku dah tahu dah benda tu, cuma bila dah nampak hadap muka, dia macam, kan selalu orang cakap macam connection kabel tu kan. Sebelum ni aku macam ya ke macam, okay, aku macam, ya, maksudnya tak expect pun lah kabel tu main peranan sebenarnya. Tapi benda tu kadang betul lah, dia kadang bukanlah kabel pun, kadang dia connection. Yes. Macam ni lah, connection tu kabel je sebenarnya, sama lah. Cuma dalam kata kabel ni bahasa orang Melayu yang busuk hati. Sebab kita memang tak boleh nak deny yang orang akan ada advantage. Ya, betul. Contoh pakcik saya kerja kat situ, apa salahnya pakcik saya masuk? Benda tu macam kan? untuk aku pun benda tu sebenarnya tak ada masalah pun. Tak ada Sebab masalah contoh dekat aku punya company pun sekarang, kebanyakannya ialah bekas-bekas engineers yang build the 118, yang build TRX. So ramai daripada situ. So selalu kalau aku sembang dengan mereka ke apa kan, dia kata okay, so seorang ni start masuk. So ini sebab dia masuk, dia tak ada, okay. So sebab dia dah tahu cara kerja dia kan. So for me and dulu aku selalu ingat macam connection kabel ni, aku ingat benda yang negatif lah. Then bila aku masuk macam, oh sebenarnya benda ni taklah negatif pun sebenarnya. Setuju. And bila aku nampak benda tu, aku rasa aku pun nak buat benda tu. Macam nak build a good relationship dengan semua orang. Even kadang-kadang macam aku civil, Jangan bil sampai jumpa yang lama tu je lah. tak apa, yang tu jumpa pun tak apa. So itulah macam okay, for me benda tu macam mengejutkan tapi in a bad, in a good way lah. Macam okay lah. You don't expect like this connection ni semua benda yang negatif. Setuju? Kita macam tak tahu dimomokkan dekat social media or anything kan, kabel. Padahal sebenarnya bukannya kabel sangat pun. Benda tu connections yang orang guna as advantage. And kadang-kadang bukannya macam contoh aku kawan dengan hang kan, aku ajak hang masuk, bukannya aku automatic dapat pun. Dia just, aku just passkan HR hang, aku just passkan hang punya resume or CV ke HR aku directly je. Betul. Hang tak payah nak kena, tapi still kena lalu the same process kan. Still akan kena interview macam tu. Macam for me macam okay lah benda tu. Sebenarnya cable and networking apa semua ni macam not a negative benda pun. Advantage yang people So aku akan macam sarankan lah macam untuk siapa-siapa yang tengok ni, siapa yang masih study, buat je baik dengan semua orang sebenarnya. Even contoh lah, kalau hang ada kawan yang hang memang hang tak suka pun dalam kelas apa kan, jangan sampai nak menganiaya dia lah. So benda tu cak, kita takkan tahu. Mungkin bukan next year, mungkin bukan 3 tahun lagi. Ada masa nanti kita akan jumpa dia. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kita dia HR. Kita tak tahu, mungkin masa tu dia, contoh kalau in construction punya field lah kan, mungkin dia lah klien ke. So bila jumpa balik, contractor dia klien, kita in a good relationship. So benda kerja memang akan lagi senang. Contoh memang dia buat tak baik, memang klien dia akan, ni lah dia akan ingat lah apa yang dia buat dulu kan masa kan dia. Ya. Kabir, ada benda tak? Kalau bagi saya, perkara yang mengejutkan bila kerja tu, sebab saya bukan daripada background jurnalis, bukan background media. Jadi bila masuk media tu, terkejut dia satunya memang fast pace. Memang fast pace. Sebab kita sebagai student faham lah bila kita procrastinate, kita buat assignment lambat-lambat, kita minta extension lah apa. Dalam dunia media there's no such thing extension. Bila benda dah jadi, kau kena benda dah jadi kena pergi juga. Benda dah jadi report kena siapkan juga. Jadi dia punya fast pace, but the quality how you communicate, maaf bahasa Inggeris boleh ke kan? Kita komunikasi dengan wartawan-wartawan lain, dengan juga director, dengan producer. Fast pace environment tu satu perkara yang sangat mengejutkan, sebab memang tak pernah berada dalam situasi macam tu. Bila duduk dalam media, dia responsibility sebagai seorang pembaca berita, seorang host, seorang wartawan adalah kena sampaikan perkara yang tepat.
Okay. Dan sebab itulah bila Kak Awan ni alhamdulillah dah tahun ke-9 berita paling dipercayai diiktiraf oleh Reuters yang luar negara tu. Memang kami di situ di Awan ni memang katanya we don't care to be second as long as we are reliable and trusted. Okay, mahal siap benda ni. Tak semestinya berita kami ni nombor 1. Jadi nak kata fast pay pun tak semestinya kena laju. Laju terus tak ada quality check ke apa ke apa semua. Yang penting kena make sure kita fact check balik. Sebab dalam media banyak salah laku boleh terjadi. Yes, banyak setuju. misinformation boleh jadi. Orang semua nak views je. Sebab tu bila ramai influencers ke ataupun orang awam yang nak jadi jurnalis sendiri yang tolong laporkan accident berlaku kat sini, ada kes tikam berlaku kat sini kan. Boleh, itu memang perkara yang kita anjurkan jadi independent journalist. Tapi yang paling penting fakta tu penting. Fakta penting, Pihak berkuasa apa laporan dia, kenapa benda tu terjadi. Jadi segala laporan berita tu memang satu perkara yang saya sendiri kena ambil berat dan juga fact check sentiasa. Walaupun nak kena send tu kalau boleh nak immediate lah sebenarnya. Immediate nak bagi show ke TV kan, nak tunjuk pada orang. Tapi make sure itu adalah tepat. Jadi process of fact checking, process of consuming all this info yang berada dekat luar sana tu untuk nak tahu mana satu yang betul, nak tahu macam mana kita nak tulis, nak menulis tu pun satu perkara yang susah. Sebab kita belajar dulu kat universiti academic writing. Tapi bila kita nak menulis perkara yang fakta, menulis perkara yang cukup direct, cukup compact untuk awak semua baca. Itu satu perkara yang susah. Even walaupun kita dah integrate use of AI. Sekarang kalau nak kata bidang IT ni apa semua, AI memang ramai takut AI dominate the world. AI mengganti pekerja apa semua kan. Tapi saya rasa cabaran-cabaran AI tu kita boleh guna sebagai tool kan. Adakah budak wartawan pakai AI juga? Yeah. Short answer but it is not purely we use AI. AI tu adalah sebagai kita punya bantuan. Okay. Kalau contoh nak kata kita nak fast pace work environment. Jadi bila nak tulis berita apa semua, segala maklumat dah ada. Mungkin nak research tu kita guna AI. Tapi AI tu tak betul sebenarnya. Betul, sangat. Jadi, bukan kadang-kadang AI tu sedikit sebanyak walaupun kita pakai, dia menguji kita punya intelligence juga. Sebab kadang-kadang bila kita tengok AI, kalau contoh nak buat report tentang bola kan, sekarang England baru menang lawan Mexico kan, AI masih cakap coach dia adalah Thomas Tuchel. Sedangkan AI cakap coach dia adalah Gareth Southgate. Sedangkan coach sekarang adalah Thomas Tuchel. AI kadang bahasakan Donald Trump bekas Presiden United States. Padahal masih sekarang dia dah term kedua. Jadi AI kadang dia punya database lambat ke apa ke. Jadi kita tak boleh trust AI. Jadi kita gunakan AI untuk research yang okey, untuk mungkin mencantikkan ayat. Tapi segala data, info, fakta semua tu tak trust sendiri. Kita kena cross check dengan producer, dengan senior reporter, dengan badan kementerian yang kita tengah liaise dengan dia punya statement apa semua tu. Jadi itulah saya rasa cabaran nak merangkum semua maklumat, semua pressure, responsibility sebagai seorang penyampai untuk pastikan berita itu tepat. Itu satu perkara yang saya tak pernah sangka waktu saya belajar. Sebab saya tak pernah rasa pun saya nak jadi baca berita sebenarnya. Waktu intern pun producer, jadi duduk belakang tabir. Belakang tabir, muka tak kat depan. Jadi bila dah jadi baca berita, muka kat depan. Everything you say has a weight to it, has a leverage to it. Jadi itulah kepentingannya untuk jaga image, jaga fakta tu, jaga kata-kata. Itulah cabaran paling besar lah saya rasa. Jarang lah dengar background daripada wartawan ni Walaupun sebenarnya tu tak pernah terfikir menjadi wartawan. Yang sebelum ni kita punya yang menarik kan. Bukan nak kata korang tak menarik Cuma sebab nak katanya di bidang yang jarang orang tegur. Faham tak? Sebelum ni yang paling menariknya for me is lawyer. Dia cerita pasal chambering lah kan. Aku episod lepas tu chambering menarik kan. Betul. Chambering intern 2000 dah tau. Intern chambering 2000. Dah IT fresh cap masih 7. Intern 700 je. Dia intern chambering 2000 dah. Budak tu okay, untuk siapa? Natasha, apa benda yang kejut sikit? For me, ada 3 benda yang mengejutkan. Dia ada buat list guys. Okay. So first of all, macam Kak cakap tadi, fast pace sangat. Second, kita jadi decision maker. Okay. So dekat situ kita kat universiti kan, kita macam yang je si kita just ikut. Kalau nak buat, kalau tak nak buat kan. But then bila kita dah start masuk dalam company, dah start bekerja, kita actually is the decision maker. Lagi-lagi kalau in analytical field lah. Lagi-lagi in business analyst ni, kita is the decision maker for the business itself lah. So that's that. And then third is, this is tak adalah mengejutkan sangat. Tapi for me, actually
experience kerja-kerja yang lepas, no matter what field, macam contohnya pernah kerja part time ke apa ke kan, F&B. actually it helps kita punya first job. Okay. For me macam saya pernah kerja F&B, retail, live host, semua pernah try lah. And setiap satu daripada experience kerja tu actually membantu tau. Membantu in what way? Membantu in what way? Contoh, for me in analytical field ni, it's not just kita decision maker, but we also kena communicate with the stakeholders tau. So communication punya skills ni is very important. For me daripada jadi live hosting tu dapat sedikit sebanyak membantu lah. And then untuk kalau contoh kita bekerja dalam F&B, kita kena berkomunikasi juga dengan customer kan. For me benda tu pun kita guna jugalah dalam my first job, sebab kita nak kena cakap dengan stakeholders daripada overseas, daripada semua lah. And also for me sebab dia retail juga kan, so kena bercakap dengan pekerja-pekerja staff yang dekat store apa semua kan. So memang kita kata gunalah segala-gala experience kita dulu. Tak kisah apa-apa bidang, sekecil-kecil kerja tu kan, actually memang membantu actually. So I think untuk yang sedang belajar kat luar sana kan, bolehlah buat kerja part time banyak-banyak actually. Benda tu sangat membantu tau. Experience tu sangat membantu. Walaupun kita kerja apa, lawyer ke apa ke, I think it will help kita dalam kita punya journey untuk first job kita tu lah. Okay. I think this is one question yang banyak orang saya bukan bidang analyst, tapi saya dalam bidang data. Okay. Apa ada dalam you punya resume kan yang you rasa paling membantu untuk dapat position as business analyst? Sejujurnya sebab saya banyak Cable. kerja. Itu bukanlah. Bukanlah. Sejujurnya saya rasa sebab saya ada banyak kerja part time dekat retail and F&B. So saya understand the business process as orang yang jaga kedai tu itself. As a frontliner. Yeah, as a frontliner, ya betul. Now saya kena jaga back end. So like I understand, boleh kan? Saya faham the whole process dekat frontline. So bila kita jadi orang back end, jaga sistem, kita tahu apa yang diorang nak, apa yang akan memudahkan kerja diorang. Okay. That's why I got hired lah. Lagipun masa interview ada soalan-soalan yang menarik ada tanya. Itu okay. Waktu interview actually dia banyak bagi impromptu question yang dia buat podcast juga lah. Tak. Tak. Tapi dia adalah buat banyak jenis impromptu question. Contohnya macam maths punya soalan tiba-tiba, and then soalan macam situation tiba-tiba. Dia tak ada pasal data sangat pun. Dia just nak tahu kita, like my How you how kita fikir and so on. apa contoh soalan situation tu? Saya tak ingat lah pula. Okay, faham tak apa. Tapi yang ingat soalan maths. Dia bagi soalan maths. Macam tu je lah. Lepas tu I think itulah sebab kerja dekat Frontliner. as a frontliner, kita understand the business better, and also as a business analyst ni kita work untuk sistem untuk the company kan. So kita tahulah apa yang menyenangkan orang, so kita bolehlah bantu kat situ. Okay, so I think kan you antara people yang tak lah kata terlalu jauh kan, tapi still lari juga. Sebab masa degree belajar banyak IoT kan. Degree IoT, intern HTML, tiba-tiba kerja data. Bukan data business analyst ke? Data business analyst jauh kot. Dia ada data, sistem, stakeholder, macam tu lah. Jauh kot data dengan business analyst. Boleh ada rasa tak yang belajar 4 tahun degree tu sia-sia? Tak actually. Sebab saya rasa Soalan dia. dekat universiti ni saya belajar untuk belajar. Faham tak? Belajar untuk belajar. Belajar Shakespeare untuk belajar. Shakespeare is making right? Belajar untuk belajar. kita macam saya belajar untuk belajar benda, absorb benda. Sebab dekat macam yang Kabir cakap tadi, dia very fast pace tau. So bila dekat universiti, kita ni kalau tak belajar, fail. Kalau fail, kena repeat tambah lagi duit. Kan? So dekat kalau kita dah masuk dalam industri ni kan, semua benda kena sendiri. So kita lah yang nak kena belajar semua tu. So kita kena tahulah nak belajar tu macam mana, nak kena tanya. In this situation nak kena tanya ke, nak kena refer orang lain punya kerja ke, macam mana ke, macam tu. So kita kena pandai-pandai sendiri. So apa yang essence paling penting belajar masa universiti? Belajar untuk belajar.
Itu macam terlalu general kan. Macam Okay. I think how kita bawa diri lah, kita macam ni kita adapt, kita belajar dengan surrounding, even belajar dalam kelas semua tu. Itu membantu lah untuk kita kerja nanti. Okay, faham? Not just the degree itself. Fundamentals tu memang penting, tapi kita juga kena degree tu membantu, macam dia tolong kita untuk growth, self growth lah, belajar. Yes, okay. Ni kalau depresi ni, Faris, rasa ada tak degree tu macam sia-sia? Tak ada kot. Aku dah belajar engineering lah. Kami tak sia-sia lah. Memang betul-betul membantu. Daripada segi okey lah, kalau kita bercakap tentang civil engineering pun, sebenarnya dia banyak cabang lah sebenarnya. Dia macam selalu yang orang tahu buat jalan, bangunan kan. Buat jalan. Basic lah. Basic. Tapi sebenarnya dia ada lagi yang macam tanah, buat yang slope tu, cerun. Penstabilan cerun lah orang panggil macam tu kan. So benda tu sebenarnya dia tak sia-sia. Cuma kalau dia tak sia-sia pun kalau kita tak bekerja dalam bidang yang kita belajar. Sebab kita takkan tahu pun apa yang akan jadi macam 10 tahun lagi apa. Mungkinlah for the first 2 years of your career you macam sia-sia lah aku belajar kan. Tapi kita takkan tahu ke depan lagi. Mungkin benda tu akan jadi something lah in our life kan. Tapi yang untuk akulah yang paling menyumbang untuk pekerjaan ni sebenarnya bukan apa-apa yang benda yang kita belajar dalam teori tu lah. Dia sebenarnya macam mana kita menguruskan hidup semasa kita belajar tu. Sebab sebab okeylah kebanyakannya mesti duduk dengan kawan-kawan, menyewa. Yang kalau duduk dengan parent ada tapi tak kurang lah, sangat kurang lah dekat Malaysia ni aku rasa kan. So bila kita duduk dengan kawan-kawan tu baru kita start. Mungkin ada orang yang dah biasa duduk seorang-seorang duduk asrama, tapi mungkin ada juga yang first time dia berjauhan dari parent. So benda tu bila kita duduk seorang-seorang, benda tu kita belajar macam-macam lagi sebenarnya. Independent lah. Jadi Independent. Okay. So dari situ kita akan belajar first, macam Natasha tahu, kita akan belajar cara adapt. Mungkin kalau kita dengan this circle kita jadi someone yang macam ni. Kalau kita dengan kumpulan yang lebih berusia, kita jadi macam ni. So benda tu memang berguna bila kita kerja sebenarnya. Sebab bila kita kerja bukan kita semua sebaya. Ada yang level mak-mak kita, ada yang dah level datuk-datuk dah pun. So benda tu kita memang takkan dapat pun dalam kelas. Benda tu contoh kalau macam masa aku study, macam mana aku buat benda tu, sebab aku study kat Johor, kat Batu Pahat, area macam pekat lah, macam kampung jugalah. So satu aku buat part time jugalah macam ni kan. Part time pergi kerja catering apa semua. So dekat situ aku banyak pramusaji kat situ, budak-budak sekolah. So aku yang paling tua kat situ. Aku yang 21, 22. Yang budak lain form 3, form 4. So dekat situ pun even depa budak-budak, kita mesti belajar something lah dari depa sebenarnya. Sebab cara pemikiran seorang yang 20 tahun dengan seorang yang 16 tahun ni lain. How dia alpha dah tu. Depa dia alpha dah tu. Then lagi satu, apa yang aku buat masa tu, sebab aku kat Johor and aku punya hobi lah masa dulu petang-petang aku suka main takraw. So aku akan main dengan budak-budak kampung, bukan budak-budak universiti, budak-budak kampung situ. So aku bergaul lah dengan budak-budak, memang budak-budak lokal Batu Pahat, yang pure Batu Pahat macam tu. So dari situ pun kita belajar juga sebenarnya macam mana. So masa aku dekat Johor tu aku belajar macam-macam pasal juga culture Johor, sebab yalah aku kat Penang, aku tak ada pun family kat Johor. So benda-benda tu sedikit sebanyak membantu lah bila kita nak bantu komunikasi dan komunikasi lah mostly. Sebab bagi aku bila kerja ni communication tu is number one lah, and how you sell yourself macam tu lah. Kabir rasa? Saya rasa argument yang nak kata belajar degree tu, nak kata sia-sia tu satu perkara yang agak kontroversial. Sebab nak katanya saya memang berpegang pada prinsip setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah. Memang apa-apa yang jadi dalam hidup kita, tak kira lah kalau kita rasa membazir ke 4 tahun tu. Sebab nak kata kalau saya lagi lah belajar bahasa Inggeris, tapi berita bahasa Melayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Kabir Aziz. Ini laporan berikutnya. Bukannya tak ada my name is Kabir, this is the report that we going today ke. Tak ada. Jadi mesti ramai fikir macam, oh kau belajar bahasa Inggeris tapi akhirnya kau baca bahasa Melayu, adakah sia-sia? Tidak, saya memang tak rasa. Sebab yang saya tahu adalah bahasa Inggeris tu adalah passion saya. Jadi yang penting bila anda sambung degree, diploma dalam minat anda, dalam passion anda, takkan anda kata sia-sia. Betul tak? Walaupun anda sambung kerja sebagai barista, sebagai live host ke, sebagai influencer ke apa ke, takkan perkara itu sia-sia kalau perkara itu adalah your passion. Jadi
kalau mereka yang sambung bukan minat mereka, mungkin itulah mereka rasa sia-sia. Itu perkara yang mereka tak minat. Jadi mereka dah masuk dengan niat yang salah. Oh, ini mungkin adalah prospek ke gaji banyak ke apa ke. Niat dah salah, bukan niat untuk belajar, bukan niat untuk mendalami minat kita. Jadi saya rasa janganlah kata belajar tu sia-sia, sebab kita pun wahyu pertama adalah iqra. Kita kena baca, belajar. Jadi essence of belajar tu sangat penting dalam diri seorang individu, lagi-lagi umat Islam. Jadi saya rasa belajar tu pun walaupun tak dapat catch all the subjects, all the theories ke apa, yang penting satu benda yang kena keluar daripada belajar tu adalah satu, critical thinking. One thing that is lacking dalam banyak-banyak orang di dalam Malaysia adalah the ability untuk berfikir secara kritikal dan analitik. Sebab apa? Kadang-kadang bila banyak isu berlaku, terus think it's propaganda. Terus rasa itu adalah sentimen sensitif. Betul. Sedangkan perlu lihat pelbagai perspektif. Kenapa harga minyak naik? Kenapa isu ini tak boleh dikatakan? Kenapa ni semua formula kan untuk orang yang atau lain kini akan buatkan kontroversi ayat aku ni kan. Semua yang berlaku kan, kalau dia tak buat dia tak ada critical thinking kan, dia kan semua akan salahkan kerajaan. Betul. Betul. Kenapa harga minyak naik? Mindset. Kerajaan salah. Kenapa ini kerajaan salah. Kenapa ini salahkan orang lain je. Tak boleh nak fikir the root problem. Dari mana pokok punca pakalnya problem tu, sampailah boleh akibatkan minyak dah sampai RM5, RM4. Kenapa minyak naik salah kerajaan? Padahal satu dunia masalah. Kenapa subsidi kena kurangkan apa semua. Jadi saya rasa produk yang semua orang patut ambil daripada belajar tu, come on lah, korang akan berjumpa dengan ramai orang, korang akan buat kerja dengan banyak group yang free rider, ada lecturer yang tak okey, ada lecturer yang okey, ada kawan yang buat hal apa semua tu akan bentuk jati diri, bentuk personality. Kalau tak ambil peluang tu untuk belajar, untuk bina common sense, untuk bina kekuatan, ketahanan mental, apa gunanya belajar? Jadi itulah disia-siakannya. Kalau belajar tu sekadar kosong, aku masuk keluar kelas dah, aku tak ada fikir nak aku belajar macam ni lah perangai orang, itulah bacaan macam orang tu macam ni, itulah kalau orang teruk macam tu, kalau ni nak bekerja dengan dia tak boleh. Jadi kita faham situasi manusia. Sebab saya rasa ilmu memahami psikososial manusia ni sangat penting. Bila belajar tu bukan sekadar teori engineering, bukan sekadar teori IT, tapi dari segi kita punya socialization. Sebab dalam hidup ni memang tujuan utama hidup adalah untuk menjaga hubungan. Minallah minan nas. Jadi itulah perkara utama belajar dalam satu institusi pembelajaran adalah kita kenal orang dan kita bina personality tu. Okay, that's one of menarik lah. I think daripada side independency ataupun daripada side membentuk insan tu sendiri sebenarnya kan, critical thinking and so on kan. Sebab for me yang kita cakap daripada perspektif podcast sendiri kan, kita dah ajak student kan, dan saya sangat dah minat untuk ajak budak fresh grad atau orang yang dah bekerja. One thing is orang dia apa is dia ada disiplin. Disiplin means for me kan nampak macam simple tau. Pagi-pagi kena datang kelas, pagi-pagi kena datang kelas pukul 9 tahun ke 9 kan. Tapi kan masa bekerja, bro, dia dah tak ada dah, kelas cancel. Kan? Kerja tak boleh cancel kan? Tak ada kelas projek tangguh. tak boleh cancel. Tak ada projek, tak ada LRT cancel. tiba stop. LRT stop, kau kena masuk kerja jap lah. Betul. Kadang kau kena fikir macam mana aku naknya. Damage control apa semua kena jaga. Kena jaga betul kan. Zaman uni tu kan macam let's say lah test kita tak perform kan, tak apalah, boleh perform masa test tu. Kan boleh buat macam tu sebagainya. Bila kau dah masuk bekerja kan, betul dah tak ada dah sebenarnya. Kan I think this one lah, adaptability lah. Contoh macam kita bekerja kan, nak pergi kerja, kita katakan kita bekerja naik MRT. Kalau MRT rosak, what's the first thing you can do? You need to do kan. Kalau masa zaman student dulu cancel lah apa, mampus lah benda semua jadi kan. Datang lah kan MC datang lah. MC lah benda semua kan. Tapi bila kau dah masuk bekerja kan, the first thing is kau ada critical thinking, the first you do is beritahu manager. Order Grab ke apa ke. Order Grab ke apa, beritahu manager dulu kan. Kita akan lambat sikit MRT rosak and so on. So I think this one of the things lah. Yep. So ada soalan last ke sempat ke tak kita tengok, mungkin kita tengok ada soalan yang macam mungkin menarik sikit saya nak tanya. Okay, ni last soalan aku kan. Adakah CGPA tinggi masih penting untuk dapat kerja pertama? Nampak macam budak skema sikit sebelah kanan. Okay. For me, dia penting tapi bukan segalanya lah. Dia penting untuk employer tu tengok, tapi dia bukan segalanya. Sebab kadang-kadang CGPA tinggi tu atas kertas je, tapi kosong. Macam tu lah. So saya rasa CGPA tinggi tu kita tengok, tapi it's not everything. Kalau rasa macam fall flat, tapi kalau tak boleh nak critical thinking, tak boleh nak bekerja dalam kumpulan, tak boleh nak
adapt pun tak boleh juga. Orang tak ambil juga. Macam tu. So saya rasa still kena jaga. CGPA tu still kena jaga. Jangan kasih macam below 3 ke kan. Tapi it's not everything. So kalau rasa macam my CGPA is tak tinggi sangat, don't worry lah. Sebab I think if you have more than that, it's okay. It's just that employer memang akan tengok. Employer memang akan tengok. Tapi it's not everything. So tak apa. Okay, yeah. Sini tak ada HR kot. Saya tak tahu sangat ni. Bagi aku penting juga. Tapi sebab aku pernah baca something pasal CGPA ni, sebenarnya how the HR tengok CGPA tu and how dia judge budak tu. Sebab contoh budak tu 4 flat. So how they view seorang tu macam dia ni seorang yang rajin, ada disiplin. Even contoh kalau budak tu 4 flat dengan assignment tiru sekalipun, at least macam dia ada effort. Macam tu lah. So nak buat is effort lah macam tu lah. Sebab bila dah bekerja ni, sebenarnya tipulah bila kita kata kita tahu semua benda pasal kerja kita. Tapi yang membezakan kita dengan orang lain, hang ada effort tak nak buat benda tu. Orang ChatGPT kan, so on kan. So CGPA tu pun bagi aku penting, tapi mungkin for the entry level sahaja. So, as a first impression, sebab first impression our CV lah, dia bukan tengok kita pun lagi kan. So benda tu macam akan dia membantu untuk awal-awal je lah. Kabir? So, saya setuju sebab nak kata CGPA memang betul kata Faris, dia first impression. Dia nak tengok adakah engkau pernah berusaha, adakah engkau pernah put effort into learning sampailah untuk mencantikkan CGPA kau. Macam orang kata apa, SPM penting tak? Kan kata tak ambil SPM tak apa, boleh berjaya, boleh jadi influencer apa semua. Tak. The point is, would you do it for for your own sake, for your intelligence, for your critical thinking? Jadi CGPA tu saya rasa betul untuk first job memang akan dijudge oleh HR. Memang akan tengok betul. Faris kata dia uji, kalau 4 flat, tanyalah soalan yang mungkin berkaitan dengan dia. Kalau dia tipu, dia meniru ke apa ke. Lepas tu dia untuk judgement HR. Tapi kalau untuk dari segi bekerja, saya rasa kerja tu sendiri sangat jauh beza dengan belajar. Saya punya lecturer pun banyak kali cakap, what you do here dekat sini tak sama dengan dunia kerja. Buatlah assignment banyak-banyak dekat sini. Dia tak fikir kan? Dia tak fikir macam tu. Lecturer saya cakap memang, buatlah assignment banyak ni pun, it's not the same dunia kerja. You akan experience nanti, baru you akan belajar benda baru. Teori ni semua tak pakai pun. Betul. Benda lain. Jadi betul, sangat betul. Memang kita belajar throughout life. Jadi saya rasa CGPA tu penting untuk sekadar melepasi the first barrier untuk dapat kerja tu. Pintu sajalah. Pintu saja. But then selebihnya bawalah diri sendiri tu. Yep. So memang setuju juga benda tu. CGPA ni tak penting pun. Bukan tak penting, dia penting, tapi just for the sake of ni. Sebab dia takkan tentukan segala-galanya pun kan. It's not the end of the world pula. Kalau CGPA teruk kan. Sama je macam SPM teruk kan. SPM teruk tak semestinya the end of the world. Banyak je orang yang perform tapi in the end dia flop. Dan dia flop, and then dia perform kan. Macam tu pasti ada rezeki yang Allah tuliskan tu. Yes, in the future kan. Yep, so I think that's all for our episode today. So this is a good insight lah, terutamanya daripada kita dapat insight of, for me yang paling terkejut, sebab saya pun IT juga. Saya tak pernah tahu pun ada orang gaji 2,000. Sampai sekarang macam terkejut sangat. Terkejut, betul. Aku terkejut macam ada gaji 2,000 lagi but tak pernah terfikir pun benda tu. Dan banyak lagi dia cakap kan. And sebenarnya satu lagi is Bila Natasha cakap tadi, business analyst lah. Saya ingat business analyst ni tak semestinya tak terlalu demand pun, tapi boleh kata banyak juga sebenarnya kan. Ada daripada Kabir pun saya dapat bidang wartawan, behind the scene bro. Ni behind the scene punya cerita pasal wartawan kan macam mana. Hari tu saya banyak ramai kawan yang buat audition nak jadi wartawan. TV3 ada buat audition. Betul. Kan? Ramai gila. My friend yang from communication punya background, nampak ada post kat TikTok. Wajib benda tu kan. Kalau mereka buka audition tu kenalah hantar. Nak tengok suara, nak tengok confidence tu ada ke tak. Tapi diorang akan bagi training, of course. Bagi training juga. Kena training. Kalau masuk TV tersasul je kerja, muka terkemuk-kemik macam tu, tak boleh. Kita kan ada confidence nak baca berita tu. Saya pun training lama jugalah. Ya, lama berapa? Sebulan macam tu lah nak training tu. After audition tu kita training, kita betulkan suara, kita mimik muka dan juga presentation. Duduk tu tak boleh duduk macam ni, kena duduk tegak. Jadi training tu penting lah untuk wartawan, untuk pembaca berita lah especially. New juga kan. Okay, so daripada set engineering juga kan, saya rasa boleh setuju kat sebenarnya engineering underpaid. Kerja korang banyak doh. Kan? First job 2,000 saya terkejut sebenarnya kan. First job 2,000 tu masih ada lagi sebenarnya. Tapi macam mana pun gaji tu sebenarnya dia ikut level company jugalah sebenarnya. Mungkin SME and so on kan. Ada je yang Melayu ni. Company Melayu tu yang first. Aku bukannya nak racist sama kan.
Aku Melayu juga tapi ya, kadang-kadang dia macam tu lah kan. Saya masuk and so on. Tapi sekarang dah boleh lompat-lompat, adalah kat increasing dan sebagainya kan. Yeah, so yep. So I think that's all from us. Korang boleh, kalau korang ada topik ataupun industri lagi, ya, kita ada banyak lagi sebenarnya orang nak kena tahu. Farmasi, doktor kan. And to be honest, saya tak jumpa lagi guest-guest dia. Kalau ada korang yang macam nak berminat untuk berkongsi, korang boleh DM saya pengen laju reply kat threads dan juga kat IG lah, and so on. Kalau korang ada guest ataupun topik yang kita nak bawa lagi kan, korang boleh komen dekat bawah, and kita see you in the next episode. Bye.